Okey, ni Abang Bat ada soalan menarik daripada follower Abang Bat. Macam mana nak buang filler ataupun penongkat kata? Abang Bat pun belajar perkataan ni. Macam mana nak buang filler? Filler ni yang bunyi saya hari ni nak macam mana nak buang? Jom. Yang pertama adalah kita kena sedar dulu yang benda tu memang ada. Kita kena sedari dulu bahawasanya itu bukan lambang yang kita tak cerdik. Bukan. Itu tanda kita ada otak dan otak tengah loading dan mulut tak tutup, maka keluarlah perkataan ataupun bunyi. Itu nombor satu. Yang kedua adalah, lepas kita dah mengaku saja tak guna. Kita juga kena gantikan bunyi tersebut dengan pause. Kita panggil dia power pause. Pause ni kita berhenti sekejap. Bila kita tengah loading tu, tutup mulut dan berhenti sekejap. Sesaat, 2 saat, 3 saat contoh. Jangan lama sangat, sampai 3 tahun. So, kita berhenti seketika. Ini yang bestnya adalah kita dapat hilangkan filler. Orang pula akan nampak, wow, profesionalnya, powernya. Dia mesti tengah berfikir tu. Ini sangat membantu. Yang ketiga adalah preparation. Kalau kita bersedia awal, idea tu memang dah ada dalam kepala, dah siap melimpah keluar kat telinga. Memang dah ready nak cakap apa dah. Filler, insyaAllah tak akan berlaku. Filler ni dia akan berlaku bila kita baru nak mereka-reka, baru nak mencipta ayat. Time tu, filler akan datang. Belajar sesuatu, tanyalah lagi. Moga-moga kita dapat sebarkan ilmu, masing-masing dapat manfaat. Apa? Nak belajar lagi dengan Abang Bat? Tengok series Abang Bat. Anda boleh dapat something.